Malam begitu sunyi. Kamu berdiri di dalam rumah yang kamu bina. Setiap paku, setiap dinding dibayar dengan peluh dan waktumu. Ini adalah istanamu, bukti kejayaanmu. Tetapi mengapa ia terasa seperti sebuah makam yang indah? Dia ada di sini, di suatu tempat di dalam rumah ini. Kamu boleh dengar tawanya yang halus dari bilik sebelah. Tetapi tawa itu bukan untukmu. Kamu adalah penyedia, arkitek dunianya. Kamu memberinya kestabilan, keselamatan dan segala kemewahan yang boleh dibeli dengan wang. Kamu fikir ini sudah cukup. Kamu fikir kesetiaan dibeli dengan keselesaan. Kamu silap. Kerana apabila lampu padam dan malam menjadi dingin, dia tidak mencari perlindunganmu. Dia mencari kehangatan dari api yang lain. Ini bukan satu pengkhianatan peribadi terhadapmu. Ia lebih dalam, lebih primitif. Ini adalah psikologi, sisi gelap hypergamy. Setiap wanita pada tahap bawah sedar mencari dua perkara: kelangsungan hidup dan replikasi, kestabilan dan kegairahan, beta dan alfa. Kamu, si penyedia, adalah jawapan kepada kelangsungan hidup. Kamu adalah pelabuhan yang selamat ketika laut bergelora. Kamu adalah jaminan untuk masa depan. Dia menghargai kamu. Oh ya, dia sangat menghargainya. Seperti seseorang menghargai insurans atau bumbung yang tidak bocor. Praktikal, perlu, tetapi tidak mendebarkan. Kegairahan, replikasi genetik yang unggul, itu datang dari tempat yang berbeza, dari risiko, dari yang tidak dapat dijangka, dari lelaki yang menjanjikan pengembaraan, bukan pencen. Dia adalah api yang membakar, bukan perapian yang memanaskan. Wanita mungkin tidak akan membina hidup dengannya, tetapi mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk satu malam dalam pelukannya. Ini dipanggil strategi pembiakan Didawii. Mendapatkan sumber daripada seorang lelaki dan genetik yang baik daripada yang lain. Ia kejam, ia efisien, ia ada dalam DNA. Kamu fikir kamu sedang bermain catur, merancang setiap langkah untuk masa depan. Dia, sebaliknya, sedang bermain permainan yang sama sekali berbeza di papan yang kamu tidak nampak. Mari kita lihat contoh. Panggil dia Adam. Adam seorang jurutera yang baik, stabil, boleh diharap. Dia bertemu Sarah, seorang wanita yang kelihatan menghargai sifat-sifat itu. Adam menyediakan segalanya. Dia membayar sewa apartmen mereka yang cantik. Dia memastikan peti sejuk sentiasa penuh. Dia merancang percutian mereka berbulan-bulan lebih awal. Sarah berterima kasih. Dia mencium pipinya setiap pagi sebelum Adam pergi kerja. Tetapi matanya sentiasa melihat ke tempat lain, keluar tingkap. Kemudian muncul Reza, seorang pemuzik, tidak ada pekerjaan tetap. Tidur di sofa rakan-rakannya. Satu-satunya asetnya ialah gitar lama dan pandangan mata yang membakar. Adam nampak perubahan pada Sarah. Dia lebih kerap tersenyum, tetapi senyuman itu bukan untuknya. Dia membeli pakaian baru, tetapi bukan untuk menarik perhatian Adam. Satu malam, Adam pulang awal. Rumah itu gelap, tetapi dia terdengar sesuatu dari bilik tidur. Bukan suara Sarah. Ia adalah muzik. Kod gitar yang mentah dan penuh perasaan. Dia membuka pintu dan dunianya yang dibina dengan teliti runtuh menjadi debu. Adam adalah kamu, Sarah adalah dia. Dan Reza adalah hantu yang menghantui setiap hubungan di mana seorang lelaki hanya menjadi penyedia. Sekarang, kebenaran yang paling pahit. Ini bukan salahnya, bukan sepenuhnya. Memanggilnya gold digger ataupun penipu adalah terlalu mudah. Ia melepaskan kamu dari tanggungjawab. Dia hanya bertindak balas terhadap isyarat yang kamu berikan. Kamu menampilkan diri sebagai utility, sebagai sumber. Kamu menjual dirimu sebagai keselamatan. Jadi jangan terkejut apabila dia hanya mengambil keselamatan itu. Kamu tidak pernah menunjukkan sisi liarmu, bahagian dirimu yang berbahaya, bahagian yang akan berjuang, yang bersemangat, yang tidak dapat diramalkan. Kamu menyembunyikan serigala di dalam dirimu dan hanya menunjukkan biri-biri. Kemudian kamu hairan mengapa dia pergi mencari serigala lain di hutan. Ini adalah transformasi, pendedahan. Kebenaran bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membebaskanmu. Kamu bukan sekadar penyedia.
Kamu juga bukan sekadar kekasih. Kamu adalah seorang lelaki. Keseluruhan, kompleks. Kamu mesti merangkumi kedua-duanya. Kamu mesti menjadi pelabuhan yang selamat dan juga ribut yang mengujakan. Berhenti cuba membeli cintanya. Cinta sejati tidak dijual, ia diperoleh. Diperoleh melalui kekuatan, watak dan keaslian yang tidak berbelah bahagi. Bina dirimu terlebih dahulu. Jadilah istana itu sendiri, bukan hanya pembinanya. Apabila kamu mempunyai nilai diri yang tidak dapat digugat, kamu tidak akan lagi takut pada hantu di dalam bilik tidur. Kerana kegelapan yang sebenar bukanlah pengkhianatannya. Ia adalah penipuan diri yang kamu lakukan apabila kamu memilih untuk menjadi separuh lelaki dengan harapan ia cukup untuk memenangi seorang wanita yang utuh.